Sebelum ni, tukar skrin sampai 1,500 sekali buka-buka skrin OEM. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat job tukar LCD S23 Ultra dekat Ceras. Untuk job kali ni, customer ni pilih skrin original. Customer ni sebenarnya daripada Rawang. Dia datang Ceras untuk jalan-jalan. Tapi waktu kat Ceras tu boleh pula handphone jatuh. Waktu kita datang tu pun dia kata, ni kali kedua dah saya tukar skrin ni. Kali pertama itu kena 1,500. Tapi dia cakap skrin original dia tu fingerprint macam slow sikit. Tu yang kita pelik, takkanlah skrin original fingerprint slow. Tu yang saya buka terus tengok-tengok skrin OEM. Tu yang fingerprint dia slow sikit. Lepas tu bila tengok bezel belah bawah tu tebal sikit. Agak berbeza lah dengan skrin ori. Tapi kali ni kita datang, kita bagi dia ori Samsung. Bagi dia test betul-betul, kita bagi dia pakai fingerprint. Bila semua betul-betul okey, baru kita start pasang. So korang pun kalau ada masalah dengan phone korang, nak repair secara face to face, harga murah-murah, nak bayar bulan-bulan sampai 24 bulan pun boleh, korang PM je kita. Kita set appointment.